Sapura Energy Berhad memperoleh beberapa kontrak bernilai hampir 100 juta ringgit secara keseluruhan di Malaysia dan Thailand bagi penyediaan kapal sokongan luar pesisir. Kontrak-kontrak itu mempunyai tempoh sehingga 1 tahun dan akan memastikan kapal kerja berpenginapan dan kapal kaji selidik geosurvey. Syarikat itu terus beroperasi untuk tempoh yang panjang sepanjang tahun kewangan berakhir 31 Januari 2026, tahun kewangan 2026. Ketua Pegawai Eksekutif Bahagian Operasi dan Penyelenggaraan Sapura Energy, Nasri Mehat berkata, kejayaan memperoleh kontrak itu menunjukkan keupayaan syarikat untuk menyediakan perkhidmatan sokongan luar pesisir yang boleh dipercayai. Bagi tahun kewangan 2025, kami mencapai kadar masa operasi sebanyak 99% bagi semua kapal sokongan luar pesisir kami dan mengekalkan rekod keselamatan yang cemerlang dengan sifar insiden yang boleh direkodkan dan sifar kehilangan masa bekerja, katanya dalam satu kenyataan. Di bawah kontrak terkini, Sapura Energy akan menyediakan kapal kerja KPV Redang dan Sapura Duyung bagi operasi luar pesisir di Malaysia Timur dengan tempoh antara 8 bulan hingga setahun serta pilihan lanjutan. Sapura Energy yang berada dalam status Nota Amalan 17 PN 17 sejak Mei 2022 kini sedang memuktamadkan pelan pemulihannya. Kumpulan itu telah melaksanakan pelan penstrukturan semulanya, termasuk inisiatif penstrukturan semula hutang yang telah mendapat kelulusan daripada kebanyakan pihak pembiaya.